Hari ini, saya nak share 3 cara jana duit dengan tanah. So, kenapa tanah? Kerana tanah merupakan salah satu cabang daripada bidang hartanah. Dan tanah juga merupakan cabang hartanah yang paling mudah untuk kita nak uruskan. So, jom kita teruskan dengan 3 cara bagaimana untuk jana duit dengan tanah. Cara yang pertama, kita buat sendiri. Bermaksud, kita cari tanah dan kita uruskan atau usahakan tanah itu sendiri dengan kita menjadi pemaju kepada tanah tersebut. Yang kedua, kita buat sendiri juga tapi dengan cara kita berikan tugas operasi tersebut kepada konsultan yang boleh menguruskan pemajuan tanah tersebut. Cara yang ketiga adalah dengan cara joint venture ataupun usaha sama. Apa yang perlu kita buat adalah kita cari pemilik tanah yang bersedia untuk bekerjasama dengan kita dan kita usahakan tanah dia untuk kita jana pendapatan. Dalam ketiga-tiga cara ini, cara yang ketiga adalah cara yang paling mudah dan paling menjimatkan kos. So, kalau anda nak tahu cara bagaimana untuk mulakan, jangan lupa follow video yang seterusnya.